Welcome to the PMTG podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi podcast eksklusif bersama TKPG pada hari ini. Podcast ini merupakan podcast yang diselia oleh tim Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia PMTG. Seperti selalu, apabila sesi podcast diadakan, kita akan menjemput tetamu undangan khas. Jadi pada sesi kali ini, tetamu khas kita yang dialu-alukan adalah Yang Berbahagia TS Abdul Razak bin Sabtu, Timbalan Ketua Pengarah Governance, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Selamat datang Tuan ke sesi podcast eksklusif pada hari ini. Ya, terima kasih. Seperti yang kita sedia maklum, Politeknik Metro Malaysia dibangunkan dengan satu matlamat yang jelas, iaitu Maximizing Education and Training Opportunities. Oh, bukannya metro tu bandar Bukan. Oh, okey. Ia ditubuhkan untuk menyediakan pendidikan TVET yang fleksibel dan memenuhi keperluan industri sebenar. Jadi, kita mulakan sesi podcast ini dengan sesi soal jawab. Tadi Tuan ada melawat fasilitis di Politeknik Metro Tasik Glugu. Jadi pada pandangan Tuan, sejauh mana PMTG benar-benar merealisasikan maksud metro tersebut, khususnya dari sudut fasilitis, infrastruktur ataupun pembelajaran yang disediakan? Okey. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pengarah PMTG dan juga warga lah kerana penyambut kehadiran saya ke PMTG. Dan untuk makluman Fah kan, ini adalah Politeknik yang ke-36. Maksudnya melengkapkan jelajah saya ke 36 buah politeknik sebelum saya bersara pada tahun 2027 kan. Jadi bagi saya amat berbangga lah. Sebelum ni saya tak nampak macam mana rupa. Saya tahu bahawa Politeknik Metro ni adalah bangunan kedai kan, tapi rupanya tak tahu lagi rupanya macam mana kan. Tapi apabila ada kesempatan dari mana Tuan Pengarah membawa saya ke ruang-ruang yang ada, bagi saya amat teruja, walaupun Politeknik Metro macam butik politeknik, okey, tetapi dari segi kekemasan, susunato kan amatlah baik. Bagi saya cemerlang lah. Maksudnya kalau ibu bapa datang nampak bangunan kedai, tapi bila masuk kat dalam tu amatlah orang kata kondusif. Malah apabila pergi ke ruang-ruang pembelajaran, ke bilik studio dan sebagainya. Dan tadi pun bila saya tanya dengan salah seorang pegawai, bahawa company pun takut tengok alat-alat yang ada. Betul. Itulah alat-alat secara ikhlas daripada saya. Alat-alat dia memang macam mahal lah kan. Eksklusif. Okay. Menarik penerangan tadi. Dan kalau kita lihat dengan lebih dekat dari sudut yang Tuan nyatakan, jelas bahawa fasiliti kita disediakan dengan orang kata bersesuaian bagi memenuhi dasar penubuhan Politeknik Metro. Jika kita lihat pada tujuan asal penubuhan Politeknik Metro yang menekankan akses kepada fleksibel dengan industri, dengan keperluan industri, sejauh mana Tuan rasa kita dekat sini, dekat Politeknik Metro Tasik Glugu ni berjaya mencapai target ataupun keperluan industri itu? Okey, kalau saya tengok tadi, saya dimaklumkan ada 17 program yang telah dilaksanakan bersama dengan industri. Okey, jadi saya boleh katakan bahawa Politeknik Metro Tasik Glugu ni boleh dijadikan sebagai benchmarking ataupun contohlah kepada Politeknik Metro yang lain. Dari segi orang kata kerjasama, kolaborasi dengan industri untuk melatih pekerja-pekerja industri dalam pelbagai bidang kan. Dan memenuhi sebenarnya matlamat penubuhan Politeknik Metro. Sebab kita kena bezakan antara politeknik konvensional, politeknik premier, politeknik metro. Sepatutnya dia berbeza. Bukan setakat nama berbeza, tapi dari segi pembelajaran. Sepatutnya dalam di Politeknik Metro ni, dari segi kaedah pembelajaran dia lebih kepada OBDL. Kan? Maknanya tak seperti mana konvensional politeknik. Supaya satu, orang awam dapat lihat perbezaan yang nyata. Bila pergi ke maksudnya dari segi siapa yang patut belajar
maknanya peratus orang yang ramai belajar di Polimetro ni patut berbeza dengan yang politeknik konvensional. Maksudnya ramai daripada orang yang mempunyai kejaya masuk ke Politeknik Metro dalam pelbagai kaedah pembelajaran, bukan secara kaedah pembelajaran secara formal seperti mana pelajar yang full time yang laksanakan. So saya ucapkan tahniah lah kepada Politeknik Metro Tasik Gelugor kerana orang kata kerjasama yang erat dan khususnya dari segi penjanaan akaun amanah. Itu yang paling penting lah. Terima kasih Tuan atas penerangan tadi. So boleh kita simpulkan bahawa fasilitis dengan peralatan ni memainkan peranan besar dalam kepada pendidikan dan juga orang kata bekerjasama dengan industri. So pada pandangan Tuan semasa Tuan buat lawatan tadi, fasilitis yang mana yang Tuan rasa menarik dan orang kata memberi impak kepada pembelajaran pelajar? Saya rasa dari segi yang paling penting sebenarnya dari segi pembelajaran pelajar ni, maksudnya peralatan kita tu mengikut teknologi semasa. Kan, maksudnya sekiranya pelajar kita pergi ke industri, benda yang sama mereka dapat daripada kita dan juga daripada industri lah. Dan maksud pendedahan kepada pelajar banyak kita berikan, khususnya yang berkaitan dengan industri. Kalau ikutkan tadi Tuan melawat bilik-bilik yang ada dekat Politeknik Metro ni, ada yang Tuan rasa macam jatuh hati ke, suka ke dekat bilik mana-mana kemudahannya? Semua saya suka. So semua menarik. Semua menarik. Macam saya kata tadi, saya first time datang. Maknanya bila saya masuk je kat dalam tu, macam dia dah ada aura menunjukkan bahawa kalau ibu bapa pun, saya rasa perasaannya mungkin sama. Mungkin sama apa yang saya rasai lah kan. Maknanya kalau pelajar pun datang, maknanya walaupun daripada luar dia nampak bangunan kedai, tapi bila masuk tu dia ada perasaan, maknanya perasaan suka untuk belajar dekat sini. Okay. So kalau ikutkan memang tengok pada kondusif dia memang sangat kondusif lah. Okay. So terima kasih Tuan untuk pandangan yang sangat menarik tadi. So kita pergi ke soalan terakhir. Okay. Apa mesej yang Tuan rasa kepada pelajar di luar sana yang sedang mencari-cari atau tercari-cari hala tuju serta peluang masa hadapan yang lebih cemerlang dengan merujuk kepada aspirasi Dr. KP pada 13 iltizam beliau baru-baru ini dalam konteks penjenamaan pendidikan teknikal dan profesional, khususnya dalam hala tuju Politeknik Metro berbanding dengan poli-poli lain ataupun college community? Saya selalu menyatakan kepada kepada siapalah dekat luar, sebab contoh 2 hari lepas saya bertemu dengan MB Menteri Besar Pahang. Saya menyatakan, saya beri fakta kepada MP berkaitan dengan institusi polisisi. Nasa kita kena bangga bahawa polisisi mengeluarkan guna tenaga kepada negara 40% berbanding daripada 12 kementerian yang melaksanakan TVET. Itu fakta pertama yang saya bagi. Kemudian saya nyatakan bahawa 70% daripada pelajar yang ada dalam sistem kita yang tamat setiap tahun, mereka ni bukannya daripada aliran STEM. Mereka ni pada aliran KSI. Kan? Maksudnya kita dah convert mereka daripada mereka aliran art dan sebagainya kan, untuk jadi seorang engineer dan juga seorang teknologi. Betul. Kan. Lepas tu kita kena bangga bahawa pada pendaftaran yang akan datang kita akan pilih pelajar yang mendaftar yang ke 1 juta. 1 juta pada sesi akan datang. Jadi kita tak tahu kat mana. 1 juta tu mungkin dekat PMTG ke. Kita akan bagi hadiah kepada orang yang ke 1 juta nanti. Itu. Dan pada sesi yang akan datang, lulusan yang akan datang juga, kita akan menerima graduan yang ke 1 juta. Kita akan datang. Mana graduan yang tamat sesi yang ni lah, yang sesi ni. Yang akan ambil peperiksaan ni kan. Akan yang ke 1 juta juga. Jadi fakta-fakta menarik tu kita kena banggalah, sebab kita merupakan institusi TVET yang paling ramai sekarang berbanding pada, kalau kita tahu bahawa contoh Giat Mara kan, Giat Mara walaupun ada
221 institusi di seluruh negara kan. Sebab dia sama fungsi, contoh dengan College Committee dia sama dari segi penubuhan dia ikut kepada parlimen kan. Tetapi tak ramai berbanding dengan pelajar kita. Itu orang kata fakta yang kita kena berbangga. Dan satu lagi sekarang ni kita kata bahawa polisi TVET for all. Maknanya untuk sama ada pelajar, belia dan sebagainya, dan juga segala kumpulan masyarakat, mereka boleh belajar berkaitan dengan TVET di Polisisi. Kan? Jadi saya menyerulah kepada belia-belia di luar sana, maknanya yang penting tak kisah kat mana kita bermula. Yang penting perakhirannya di mana kan. Ya, sebenarnya kita pun dah lahirkan ramai juga jutawan, walaupun mereka di peringkat sijil dan juga di peringkat diploma. Dan kita pun apabila PM announce, kita punya YBM announce bahawa kita telah pilih politeknik, pelantikan politeknik premier apa kan. Jadi maksudnya selangkah lagi kita untuk menawarkan program di peringkat, menambahkan lagi program di peringkat ijazah. Okay, itu daripada saja. Okey. Maka dengan konklusi yang Tuan telah buat sebentar tadi, terbuktilah bahawa Politeknik Metro membuka peluang pada masa hadapan yang lebih cemerlang, menggalakkan program pembelajaran sepanjang hayat. Semoga Politeknik Metro Malaysia terus menjadi laluan serta memenuhi keperluan industri sebenar, selari dengan maksud akronim Metro itu sendiri, iaitu Maximizing Education, Training and Opportunities. Terima kasih Tuan atas pengkongsian yang sangat insightful hari ini. Memang banyak perkara yang boleh kita ambil panduan. Kepada pendengar, terima kasih kerana sudi meluangkan masa, meminjamkan mata dan telinga untuk sesi podcast hari ini. Semoga berjumpa lagi di lain siaran. Sekian, wassalam. Okey, terima kasih Fah.